Bang tak mau orang ni. Enam. Tak boleh dia abang. Ragam customer yang suka main phone sambil tunduk. Cut. Okay, adik nak buat apa pada adik? Buat lofik tapak 3. Lofik tapak dah ha? Tapak 3. Tapak 3. Tapak 3. Tapak 3 tak ada adik, tapak kuda dah lah. Lofik tapak kosong. Saya tak kira. Saya nak agak tapak 3. So tak tahu abang jawab abang tak masalah. Adik kena duduk straight. Sebab kalau abang gunting adik tunduk kepala, saya takut sentuh beg. Jangan ha. Okey, cuba ha. Adik. Straight. Straight ha. Abang bulan puasa ni abang tak mau orang. Abang straight okey. Bang tak mau orang ni. Sorry Okey. Straight. Okey. Tahu. Memang macam ni. Okey. Adik di mana adik? Adik di mana? Adik okey kah? Okey. Oh, adik nama apa? Adik? Hei. Adik nama adik bukan gelak, nama apa adik? Lupa dah ke lama. Apa dia? Lupa lakan nama? Wih, panjang nama tu. Lupa lakan nama adik. Nama lelaki dah. Lupa dah. Nama anak kita lupa dah. Umur apa adik umur? Tahu lah. Kilo usia dah 5 tahun. Ha? Usia dah 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun dah pun. Adik makan dah adik? Puasa adik ni? Puasa adik? Puasa tak? Tak puasa lah tu adik tak puasa Puasa. tak puasa? Okey, cuba adik baca ni agak abang nak dengar. Nama itu? Nama itu? Dah. Ha? Kita dia anak pandai je. Oh, adik tak pandai lagi lah. Kiranya adik kecil tak pandai lagi lah. Oh, okey. Okey, abang nak tanya. Solat Zuhur berapa rakaat? Wah, adik kecil lagi adik solat tak? Solat. Okey, solat subuh berapa rakaat? 1 saat. 1 saat? Oh, 1 saat adik baik tu. Oh, solat subuh 2 rakaat. Solat Zuhur 4 rakaat. Adik tahu? Solat maghrib apa? 10 saat. 10 saat. Ni 10 ni pi lagi saat tu pi adik 10 solat maghrib 3. Tahu? Okey, 1 tambah 1 apa? 2. Baik tu. 2 tambah 2? 4. Baik. 4 tambah 4? 6. Tak boleh dia abang gunting lah dia. Abang gunting apa nak? Kerja. Kerja mana? Saya kerja kilat. Oh, kilat ais. Okey, bagus.
Bawa balik eh? Oh, lama dah beli. Oh nak balik. Ni buat mengantuk sangat ni. Ambil ketum apa? Kerja. Oh je. Okay, nak bunyi je lah. Belakang 4. Okay. Atas ni kosong. Tepi ni lofik tapak 3. Belakang 4, tepi kosong, belakang 2. Pelik ni. Macam pelik ni. Oh, Sebab selalu kalau atas kosong, tepi 4 ni jadi Shaolin. Tak apa. apa tau? Okay, kita cuba lah. Straight dia kena straight kepala dik. Straight kan? Kepala kena straight. Uish, tepuk sangat ni dik. Ngantuk tepuk sangat ni. Straight ya, straight. Okay. Lagi juga tak lama orang aku ni. Abang buat enam ah? Sebab Lufit tapak 6 lah. Lofik tapak 6. Okey lah. Dua diam ni. Boleh lah ni. Tapi bukan tapak 6 lah, tapak orang. Tapak 5. Tapak 6. Lagi saya tambah lagi satu. Sakit bang. Slow bang. Ini kena banyak bang. No? Dah. Depan. Kata